Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man walah. Okey, saya nak kongsikan antara teknik dalam silibus Panglima Perang, silibus yang kedua, iaitu teknik Laksmana Parang Laksmana. Kita nak buat teknik bersilang, tahan secara bersilang, dan kita nak hiris tengkuk. Okay, dia mudah ya. Teknik dia macam ni, bersilang kan. Yang pertama adalah mungkin kita langkah atau elak, atau tahan atau tepis, kemudian kita masuk sambil kita menolak. Target dia tengkuk. Bila dah sampai, kita tolak, kita hiris. Macam tu. Okay, saya akan tunjuk dengan ni dulu. Okay, kita tunjuk langkah, langkah dan tolak dulu. Okey. Langkah 1. Okey. Langkah 2. Okey, ke tepi pula. Okey, tepi. Okey. Lepas tu sending. Okey, tahan dan sending. Satu. Tu. Tahan. Okey. Sending belakang. Okay, sending belakang lagi. Okey, lebih kurang macam tu lah. Itu asas dia. Itu asas biasanya kita belajar dekat silibus yang awal lah. Langkah tepi, kanan, kiri, depan, belakang. Tapi nak jadi tu kita ikut keadaan. Macam tu. Kemudian bila kita dah dapat tu, baru kita hiris. Okey, 1. Okey, langkah masuk, hiris. Okey, 2. Langkah masuk, hiris. Okey. Ada masalah kita just cepat masuk. Macam tu. Masuk. Okey. Itu saja. Itu saja. Minta maaf lah dengar tak dengar. Lebih kurang macam tu. Mungkin kita tahan bawah. Okey, belakang 1. Macam tu. 1. Tu kita masuk. Okey. Okey, kita akan tunjuk contoh. Okey, kalau kita bila kita dah silibus yang kedua, kita dah mahir yang asas, mungkin kita akan tunjuk contoh macam mana kita main sparring olahraga. Maksud dia macam kita main silat olahraga, cara kedudukan semua. Okey, macam ni. Bila kita lawan 1. Okey, tahan 1. Tahan 2. Hoi. Macam tu lah. Kalau yang faham tu ambil lah. Kalau yang tak boleh dapat tu, saya minta maaf lah. Maksud dia kadang-kadang ada yang masih beginner, dia tak faham. Sebab tu saya cuba buat benda yang paling basic. Tapi kadang-kadang saya minta tak masa. Ni saya buat sonok-sonok je. Okay, tahan. Okay, kita tunjuk contoh dengan parang pula. Parang ni bukan apa, kita takut kena suspend video. Okey. Dah masa tu
kita just katok tangan dia ke bawah macam ni. Kita nak buang tangan dia ni, senjata dia kita buang ke bawah atau ke tepi. Kita nak masuk, baru dia cari laluan. Kalau dia masih macam tu memang tak ada laluan, kita nak buang dia dulu. Kecuali kalau dia dah masuk, kita buang, buka laluan. Ataupun mungkin dia tikam bawah, kita tahan dan dulu. Kita nak buang laluan tu. Okey, lebih faham macam tu lah. Macam tu lah. Orang kata fight ni dia bukanlah senang, tapi bukanlah mustahil. Kita boleh berlatih, tapi bukanlah semudah yang kita sangka. Penat sekali-sekala. Ini saya nak, ini hari Jumaat 27 Februari saja buat ni kan. Kita ingat sikit, pada pukul 3.10 petang lepas Jumaat. Okey, wallahualam. Assalamualaikum.